ramai fikir negara Islam mesti satu agama, tapi Malaysia buktikan sebaliknya. Dalam satu jalan, ada azan, loceng gereja dan bunyi kuil serentak. Persoalannya, macam mana ini boleh berlaku? Di sebuah rantau yang penuh warna bernama Asia Tenggara, berdirinya sebuah negara unik, Malaysia. Sebuah negara yang pada pandangan luar nampak seperti biasa, tetapi hakikatnya ia memegang satu identiti yang sangat luar biasa. Negara Islam, tetapi bukan negara satu kaum dan bukan juga negara satu agama. Permulaan sebuah identiti. Segalanya bermula apabila Islam tiba di tanah Melayu sekitar abad ke-12 hingga ke-15 melalui pedagang Arab dan India. Kesultanan seperti Melaka menjadi pusat penyebaran Islam di rantau ini. Sejak itu, Islam bukan sekadar agama, tetapi menjadi asas kepada sistem pemerintahan Melayu. Lembagaan yang jarang difahami. Apabila Malaysia merdeka pada tahun 1957, satu perkara penting dimeterai dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan. Inilah kunci sebenar. Malaysia bukan negara teokrasi sepenuhnya, tetapi juga bukan sekular sepenuhnya. Ia berada di tengah satu sistem unik yang ramai negara lain tidak miliki. Statistik yang ramai tak tahu. Ramai orang luar salah faham dan fikir Malaysia majoriti bukan Islam. Hakikatnya, Islam 63 hingga 64, Kristian 9 hingga 10, Hindu 6 hingga 7, Buddha 18 hingga 19. Lain-lain kecil. Ini bermaksud Islam adalah majoriti, tetapi Malaysia tetap pelbagai agama. Di Malaysia, Islam itu dijaga dengan 4. Berapa yang menjaga Islam di Malaysia? Yang pertama, dasarnya Islam. Negaranya dasarnya Islam. Yang kedua, ada rajanya, sultan. Yang ketiga, ada muftinya. Yang keempat, ada lembaga negara khusus agama Islam namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Di Indonesia keempat-empat ini enggak ada. Dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sultannya sudah enggak ada, enggak berkuasa, karena kita pakai sistem presiden. Karena sultan tidak ada, mufti tidak ada, dan tidak ada lembaga negara khusus mengurus agama Islam, enggak ada. Wah, kaget. Kaget. Bandingan dengan dunia. Mari kita lihat bagaimana Malaysia berbeza dengan dua negara besar. Indonesia, Islam 87% majoriti besar, tiada agama rasmi negara. Ideologi, Pancasila semua agama diiktiraf. Indonesia lebih neutral agama walaupun majoriti Muslim. China, majoriti, tiada agama rasmi ateisme dominan. Islam, minoriti kecil ikut hui. Kawalan agama sangat ketat. China bukan negara agama, malah mengawal kuat aktiviti keagamaan. Malaysia, dia sadar betul bahwa sendi-sendi kebangsaannya rapuh karena mereka adalah berbasis negara Shah Bandar. Maka dia bangun kebangsaan melalui si Upin dan si Ipin. Dia jelaskan kembali landasan hidup kebangsaannya. Tidak boleh melupakan anak-anak Cina, anak-anak India dan anak-anak Indonesia. Agar si Upin dan si Ipin tidak ribut dengan anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar dia nggak ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar nggak ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka bangun kebangsaannya. Malaysia, Islam sebagai agama rasmi, Raja-Raja Melayu sebagai tetua agama, Syariah wujud untuk Muslim, Undang-Undang Sivil untuk semua. Malaysia adalah gabungan tradisi Islam tambah sistem moden, tambah masyarakat majmuk, keharmonian yang halus. Bayangkan satu jalan di Kuala Lumpur, masjid berdiri megah, kuil Hindu berwarna-warni, tokong Buddha penuh ukiran, gereja dengan locengnya, semua dalam jarak beberapa kilometer. Ini bukan kebetulan. Ini hasil toleransi tambah sistem, tambah sejarah panjang, hidup bersama. Penutup, rahsia Malaysia. Malaysia bukan jadi negara Islam kerana semua rakyatnya Muslim, tetapi kerana sejarah Melayu Islam, perlembagaan yang jelas, kepimpinan raja-raja,
dan kompromi antara kaum sejak merdeka. Akhirnya, Malaysia membuktikan satu perkara yang jarang berlaku di dunia. Sebuah negara boleh menjadi Islam tanpa memadam kepelbagaian. Dan mungkin, itulah kekuatan sebenar Malaysia yang ramai tak nampak.